Assalamualaikum. Good morning dunia. So nak dah siap? Hari ni kita akan ke mall. Kita nak pergi mall sebab kita nak pergi this one tempat viral. Dia dah lama viral I think. Tapi kita orang just find out. And then dah lama dah plan nak pergi, tapi sekarang baru berkesempatan. So kita nak pergi sana. Dia tempat shopping. And tujuan dia, niat dia adalah window shopping. Tapi well, you know perempuan kan, dia macam of course akan ter-shopping. Kalau yang ni tak menghasut yang itu akan menghasut yang ini. Macam tu. So of course akan ada pembelian lah nanti. Merapu ke tak merapu, perlu ke tak perlu, kehendak atau tidak, itu kita tengok nanti macam mana. Tak nak letak high expectation dekat situ sebab takut kecewa. Takut kecewa. Dah lah baru-baru ni kecewa. Kalau siapa yang belum tengok video Theme Park Gone Wrong Night, korang pergi tengok sekarang. Itu mengecewakan ya. Dekat sana ada my uncle juga. So ala-ala tu kita akan macam lunch date macam tu kot. And of course dekat mall kita kena makan mi Bandung no. Kita akan cari mi Bandung, okay? Okay guys, see you guys sekejap lagi, okay? Bye. We are ready. Macam biasa bawa bantal and bag makeup. Kat sini hujan. Harap-harap all the way tak ada lah hujan lebat sangat. Hello. Awak bawa tam-tam lagi ke beli baru? Awak beli tam-tam? Finally dapat parking. Okay, sekejap lagi kita sampai sana. Sini kawasan industri, kawasan macam like gudang. Tengok. Tapi ni semua kereta-kereta staff. Tak tahu macam mana tempat viral yang macam untuk pelancongan. Sebab tempat ni susah dapat parking. Semua pekerja-pekerja. Hello. It's hard to find the parking. Oh wow. What is that? Skittle. Jom. Eskimol. Guys. Jom kita masuk. Orang kata masuk sini macam masuk shopping. So kita tengok apa yang ada. Ucu cantik, ucu atas ni. Payung Cino. Oh, ni beg toiletries. Beg apa? Beg makeup. Toiletries juga ah. Storage box. Comel. Nak tak ada benda nak beli. Setakat ni kita tak jumpa apa-apa nak dibeli lagi. Nak tak ada benda nak beli lagi. Setakat ini ya. Yeah, we will see. Macam nice sikit. Copyright. Wah, rak ni.
fashion. Kita masuk fashion. Ladies and kids. Wow. Okay, sini macam menarik. Okay, kat sini mungkin ada yang membeli sebab ada benda-benda macam ni. Ada macam perempuan dia tak boleh barang-barang macam ni. Boleh. Chat-chat sini. Hey, Mai. Jom. Bahagian-bahagian lelaki ada sling bag. Beg pinggang. Menarik. Aku rasa macam aku akan terbeli juga ni. Dah lama tak beli handbag ni. Kau sabar je guys. Sambil-sambil kita rekod, kita akan tunjuk juga dekat you guys. Dia ada, nampak ni, dia macam ni. 3 item 100, 4 item 100. Dia merah dengan biru. Contohnya macam ni. Ni pink ni kira logo merah lah ni. So kalau kita ambil 4 beg dia warna merah, dia akan jadi RM100. Itulah. Ni beg tangan wanita, tote bag. Dia beg macam ni. Tote bag. Siapa? Ada orang tengah mengemas. Lagi besar nanti. Bila tu? Nanti bila dah 2 tahun ke 3 tahun ni dah besar lagi dah. Kan, betul? Ikat. Boleh tak boleh pakai cap pun, nak pakai tudung. Boleh je pakai tudung pun pakai cap. Hey, ni What is that? Elmo. Oh, banyak cap rasanya. Tree bag RM30 je. Cakap. Hmm. Any tree RM30. Wow. Dia macam nak beli ke tak? Baik tangan comel. Ini yang banyak nampak macam Gucci je ni. Macam Gucci. I don't know what Gucci looks like, but I think that would be like it. Ya. Beg ni cute kan guys. Baby blue ni pun nice. Ni pun nice. Nak senang colour ni lah. Tapi yang ini cantik kan? Putih dah biasa. Nude pun macam biasa. Nak beli warna biru. Tapi susah nak match dengan mana-mana baju. Aku lucu. Macam berkenan yang ini. Kan? Kan? You nampak ada 3 colour lah. Cantik. Nak warna biru. Tapi kan macam susah nak match dengan baju je lucu. Warna putih yang mesti everything. Cantik. Oh, macam mana nak pilih ni? Ambil je semua 3. Jangan semua 3. Jangan main-main. Lepas boleh ada promosi. Sebab dia comel bila bawa kan. Kecil je. Saya nak buka lagi sekali. Nak tengah hesitate nak beli yang mana satu. Warna putih memang dah tak ada stok. Tinggal warna biru dengan warna nude. Warna nude ni macam dah common sangat. Warna biru tu dia unik tapi nak beli sebab dia unik. Tapi susah nak match dengan baju. So kita nak pilih colour apa ni? I don't know nak pilih colour apa. Nampak mata sebab comel, you know. Ada tadi beg lagi satu. Mana? Yang ni pun cute juga. Ibu nampak yang ini tadi. Tapi ibu macam tak jadi nak beli. Ini pun cute juga. Oh, nice. And then this is my auntie ambil yang ini. Cute kan? Dia besar and boleh buat handbag. Boleh buat as bag makeup. Lawa-lawa. Ini pun nice juga. Dia macam yang ni macam jeans.
Handbag jeans. Saya tak ada niat nak membeli. Jadinya membeli sudah. Saya join nenek, cucu and saya. Beli beg yang sama color code warna biru. So dia jadi 300. Tak ada ambil. Korang teka nak ambil colour apa? Harap-harapnya saya tak menyesal. Warna nude tu lawa, warna biru tu pun lawa. Agak-agak saya ambil colour apa? Saya harap saya tak menyesal. Kalau ambil warna nude, takut balik rumah menyesal tak ambil warna biru. Kalau ambil warna biru, takut balik rumah menyesal tak ambil nude. Korang rasa macam mana? Tengoklah nanti ya. Saya harap ini keputusan saya betul. Good. Oh, ni nak ambil yang kecil Kembang sikit. Yang tu besar sangat. Macam boleh dia. Boleh ada. Warna apa? Coklat dengan hitam. Coklat pun lawa, hitam pun lawa ni. Ya, main sama. Ini jangan tadi. Ini menyerlangkan sikit sebab dia kombinasi warna macam lain-lain. Kalau yang ni sama ada. Ambil hitam tu lah ni. Lawa. Ya. Sampai Uniqlo. RM15. Apa tu? Rama-rama. Macam mana? Oh, ni warna biru, hitam. Hitam Biru. Hitam dalam tu biru. Labu. Biru pekat dengan biru syai. Itulah. Dan shopping guys. Tada. Yeay. Berapa tu? Total damage 150. 150 Wow. Wow. Yay, powder. We now at Bandar Muar. Kita nak cari mi Bandung. Apa yang nama kedai dia tak ingat lah. Tadi Pak Uda ada sebut nama kedai dia tapi tak ingat. Kedainya dekat area-area sana tapi kita tak tahu apa nama kedai dia. Nampak Pak Uda dah. Apa kedai makan apa? Mi Bandung Hanifah. Oh, betul lah. Oh, sinilah. Okay. Wow, ada sate. Yeay. Muar kan. Jom. Boleh lah. Boleh. Mana boleh? Di Bandung. Ada sate. Siapa makan ubat? Ha? Ada orang apa nak kata ni. Ubat allergic. Tengok dia punya. Sedap. Kita dekat Masjid Muar. Cantik. Sungai Muar. Ini masjidnya. Cantiknya. Itu jambatan Muar. Jambatan Muar. Itu masjid seberang sana. Kita dekat sebelah sini. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن Masih enjoy view sungai. Lepas ni kita nak pergi maybe kita akan pergi ke kedai kopi 343. Dekat Muar memang viral kopi tu. Kopi 343. 434?
Ucu, kopi 343 ke 434? 434. Confidentnya. 343. Pak Uda beli aiskrim Malaysia. Kenapa beli tiket? Wait, Kan dia macam memaksa kan suruh beli. Tadi pun sama. Ya. Harganya aiskrim berapa how much usually? Dulu aiskrim Malaysia 50 sen. Satu ni 50 sen. Kalau macam kalau normal aiskrim macam popsicle gitu. Harganya RM1, RM2. tiket tu Yang ini 50 sen sepatutnya, tapi dia jual RM2. kita tak kalau macam 7-Eleven gitu. Kek aiskrim tu RM6 macam dah nak RM6. Kan? Oh, kira tadi Pak Uda beli pun memang dipaksa lah. Tak, Pak Uda. Sekarang cakap lah. Malam nak layan. Oh. Kita orang tadi reject je terus. Tak nak. Baru lepas makan kenyang. Tak nak. Ingat bang, kalau orang support bang, beli. Tak ada lah. Support peniaga lokal. Macam tu. Tapi jual satu RM2. Tu lah tu. Mahal gila kot. Sepatutnya 50 sen. RM1 lah. Balik-balik pun. Dulu dapat percuma masa peti ais pertama. Oh, putih ais pertama. Tiap Ucu. 50 sen. you are baby girl. Masa tengah air masin ke air tawar? Air masin. Dia sampailah nanti dekat sana. Tu dah jauh sikit. Dia jumpa bakau. Dia dah masin tawar. Ya meh? Saya tengok sebelah sana nanti mesti air dia berbelang. Masin dengan tawar. Tak combine. Sungai Muar ni air tawar ke air masin guys? Everywhere. So you don't need Sebab sana dah selat dah laut. buang sampah kat mana? Dah siap. Kita berhenti sekejap nak bergambar di tepi Sungai Muar. Ni Tanjung Emas. Datang sini nak gambar. Tanjung Emas, Bandar Diraja, Bandar Maharani. Ya. Kita orang tadi dah jalan dah sebab Eiffel kita orang nak pergi sana dekat area taman-taman sana tu, tapi jalan dia tutup. Kita orang bawa nenek. Okay, boleh je nak parking tapi nenek tak boleh nak jalan jauh. So kita orang cakap tak jadilah. Dah nak keluar dah. Tiba-tiba ibu nak bergambar dekat sini. Dah sampai kan, so kita kena bergambar di sini. Ibu Pak Uda pun patah balik. Gambarlah dekat sini ah. Cantik. Bangsa Johor. Kita tengok sini. Cantik. Tada. Hati-hati ya. Tapi ni kita datang kat malam lah ada banyak. Kan? Ni pokok-pokok ni sampai ujung tu Selat Melaka. Kalau depan lagi kita nampak Indonesia. Ni Selat. Bukan nak Cina Selatan. Wow. Selat Melaka. Ikan belacak. Ikan ni ada kaki, Ucu. Gepak. Ikan belacak mana ada kaki? Ikan belacak ada kaki. Ya ke? Kan bukan ada kaki ke? Itu bukan insang dia ke? Ira tu yang tu kat luar. Ira selap pelan-pelan nanti dia lari. Dia fish. Adik, nampak adik? Dia kata dia punya insang lah. Oh, insang. Hai. Hai. Dia datang. Oh, memang kaki pandai betul. Itu katul yang ada kaki. Itu batu ke itu? Tak ada air pun tu atas. Nampak macam meat lah. Itulah tu. Ira ambil. Dia lari dah. Si ikan kaloi. Mana ikan kaloi ibu? Alah, anak kula-kula. Awak buat apa kat sini? Nak ambil boleh tak? Small turtle. Small tortoise. Oh no. Oh my god, Chan. Dia angkat. Amat. Amat tortoise. Dia nak jatuh. Baby tortoise. Dia jatuh. Laju. Astaghfirullahalazim.
Yusof, cepat Yusof. Kan baby turtle patutnya slow. Hey. Apa tu? Hai. Oh no. Pegang. Ha, pegang. Oh dia takut. Dia takut. Gang. Alamak tu kulit. Alah, sorry. Ya, Dah. Letak kat tangan Yusof. kenapa cepat sangat? Ya, dia belum pegang. Nah, ambil. Yusof ambil. Nanti. Geli. Nak try. Okey dah. Letak. Okay, tangan you. Tangan you main. Letak balik. Okey, Eli letak balik. Okay, Eli letak. Oh, geli lah. Dah pegang, letak Eli letak. Allah. Okay, Eli pegang. Sorry. Oi, Eli pegang. Okay, letak situ. Pegang dia jangan jatuh. Okay. Okay, bye-bye. Dia nak masuk air. Dia lari. Bye-bye. Aku nak berehat pun tak boleh. Macam-macam penemuan. dia nak tidur lah tadi. Ah. Lepas tu dia tiba ambil. Dia nak tidur. Nak tidur. Lepas tu tidur. Apa ni? Biar ni ah. Kitanya jakor je berguna. Tak selalu pergi zoo. Dah lama tak pergi zoo. Itulah tu. Amal sini. Kasutnya dah besar. Tu. Alah lecak ucus sini biar atas kapet. Atas rumput. Alah muar. Okey, cepat. Posing. Satu, dua, tiga. Okey. Tak. Satu, dua, tiga. I love more. Jom. Next destination. Dah jom. Panggil porter. Jom. Kita lalu sini. Kopi. Nenek dengan porter. Dekat terminal bas sebab kita nak pergi kedai kopi 434. Kita stop by sekejap sebab kedai 434 tu sebelah je. Kita pergi kedai rempah ratus ni. Adami Your Spice. I saw your YouTube channel a few weeks ago. Yeah, about the we play the game, right? You saw? And we go to that place and I dance. Yeah. You already watch it? Watch it? Mama watch it. Dekat TV? No, her phone. Then you join. Yes. Thank you. Yeah. What is your channel called? I want to subscribe. Thank you. Bye Nadira. Bye Nadira. Yeah. We are Bum. Come. We are Bum. We are. Jom. Let's go. Follow me. Why? I like it. Hey, lychee. Just now you already drink lychee, syrup lychee, right? You can ask to mama. So, kedai ni best guys. Semua rempah ratus ada. Segala serbuk-serbuk rempah ratus semua ada ha. Boleh buy timbang. Kayu manis. Okay, this is kedai dia, Adami Your Spice House. Dia dekat depan terminal bas Muar. Hello. Oh, ni semua dia orang punya brand, Adami. Hello. You're dancing. You love to dance, right? Yeah. I swing my hand. Kaboom! Wow.
Dan ada Abi. Kabum, kabum, kabum. Aduh, yeah. Hai. Wow, paket dia besar-besar guys. Oh, satu tong pun ada. Ya? Yeah, you just so cool. Ya. Wow. The secret exit, I'll buy some honey and then I'll make my own sour candy. Ya. When I Buat own candy I lagi will- best kan? I will make chips. Wow. Chips. The chips. You Yes. love chips, right? And I make fries. I love everything that I like. I love sour candy. Apa tu? Oh. Just eat. Kabum. Ya. Jom. Let's go. Jom nenek. Let's go to kedai kopi. Kopi Pak Digempar. Oh, dah masuk dulu ya? Boleh kudap-kudap. Ada tu? Ada otak-otak macam? Oh, tak. Yes. Wah. Apa? Wow. Very classic. Hello. All coffee. Jom. Oh, sorry. Kopi Pak Digempar. Wow. Cantiklah kedai dia. Wow, ramainya orang. Lagi dia ada set. Penuh ke? Ada kosong? Wah, we found our spot. This is a very good place. Ya kan? You love Looks it? like Nenek Umi's house. Oh, looks like Nenek Umi house. Yes. Sini pun boleh. Sini. I meant smells like. Can I buy everything? Iman sini lagi. I will like. Yes. Wanginya bunga dia tu apa? Wangi. Bunga dia wangi. Kenapa pula bunga dia tak ada warna? Bunga kopi. Just untuk hiasan. Dia untuk hiasan je. Ice cream dengan Iman. Vanilla ice cream. Cepat makan sebelum dia Ya, cair. makan. Yang mana? Ni peach eh? Ni peach. Oh, ni air cuai peach. Okay. Bukan Ipan. Cuba tanya dia. Mak nak air suar. Besok. Lagi sekali mama tanya dah 3 kali dah ni. Oh, dah. Air suar. Terima kasih ya. Kau punya otak-otak tu semua. Otak-otak kempas boleh kena. Kau you know kan? Oh, tahu muat tak kan? Otak-otak kempas tak pernah makan. Dah tu. Berapa pieces tu? 5. Rasa? Yang dekat ni, yang dekat Bangi. Yang dengan abang dengan Umai tu makan. Tak ada tisu. Tak ada tisu. Tapi dia buat mok plan. Ada. Apa? Tidak guna. Roti Kalau bakar. dia pun tak lawa lah. Dah. Kalau dia pun tak lawa lah. Kalau dia pucat, tak macam yang kita makan dekat yang tu. Ingat. Zombie. Ya, yang Iman ingat zombie. Dia ramuk. Ibu nak rasa otak-otak dia? Kaya. Tu Iman nak rasa tu. Iman tak makan lah. Makan nak. Mukbang. Dia kurang spicy. Mukbang dan ASMR. Lain, rasa dia lain. ASMR mukbang ke apa tu? Apa ni ayam? Tahu tak? Otak-otak. Bukan, dia memang ada something yang... Tu lupa kali. Dia letak. Dah. Nanti tu Is Iman. minum sikit aku buang. Apa tu sih? Jadi kedua tadi nak cakap less sugar. Hello. Tak apa, tambah 1 pump. Malu. Lagi sekali. Kopi dia campur dengan Betul-betul lah.
Betul-betul lah. Cek. Tak tahu nak cakap apa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. I see again. Assalamualaikum. This is my dream. Food. Okey, lelaki ni dah. Which one is that? Food. Itu ni kan, lokal ni kan. Oh, yelah, boleh nampak dekat. Dia gerak balik. Kopi musang. Kopi tai musang guys. Mahalnya. Let's go. Awak nak naik dengan Ucu ke? Okay, see you later. Bye. Kereta kita orang dekat sana. Tadi kita orang melintas je. Sekarang kita orang naik je jantas. Banyaknya burung. Kan, banyak burung merpati. Jom. Ataupun dia pernah Sampai. Ataupun dia pernah hiluket tapi ada orang. 2 hours later. Bye-bye. Okay, bye-bye. Ya, ada nanas. Ada rambutan. Kita beli singgah beli buah. Suggestion by Pak Uda dekat sini. Memang betul macam-macam ada. Tu ada Lamisa Tom Yum, Shell Bukit Pasir. Dia bertentangan. Ni ibu nak beli rambutan. Berapa pun sekilo? Belilah banyak-banyak. Ni, and then ibu nak beli nanas. So ada banyak nanas juga. Longan, mana ada longan lah? Itu langsat. Itu duku langsat. Mata kucing tak ada. Tak mana satu? Boleh rasa tak? Satu. Mana longan atau mata Longan tak ada. kucing? Tak ada. Mata kucing pun tak ada? Tak ada. Okey, bye. Dia nak buah longan dengan mata kucing. Tak ada. Kakak, mana? Dukung. Ini hasil tangkapan kita tadi. Ini dukung. Ini rambutan ibu. Dan ini jambu. Jambu air, jambu madu. And then ni limau mandarin. And this is nanas ibu. Nanas. And itu hasil shopping kita orang dekat SK Mall. Tak buka lagi. Tada, itu je lah hasil tangkapan hari ni. Kita out for dinner. Jom. Dah sampai. Ada restoran. Kita orang panggil dia restoran Jejantas. Tapi apa nama dia bu? Adi Corner. Adi Tom Yum. Eddie. Ya kan Eddie. Tak tahu nak makan apa lah guys. Sebab kenyang lagi. Adalah apa yang ada. Iman nak makan apa? Tak tahu. Iman tak tahu kan nak makan apa? Sebab dia tiba-tiba Apa tak tahu. ni tiba-tiba satu ni kau Iman tak tahu pun kita pergi dinner. Oh iya ke? Iman tak tahu? So I did not get ready for my stomach. My stomach is too full. Kan? Kakak pun still kenyang. Baik, kita tengok apa yang menarik. Yang makan je. Nanti mama marah. This is Yusuf again. This is Yusuf again. I am blinking. Oi. Kaboom. Yeah. Okay, Jom. now we are at a restaurant. I don't know what I'm gonna eat. What do you want to eat? There's a satay. What there is on the menu? I don't know. Terima kasih. Sana ada satay. Wait. Ya, come. Ada. A few moments later. Yes.
Dan habis settle. Jom kita balik. Sekarang dah pukul 9. That's all for today. Kita habiskan dekat sini. So thank you so much for watching. See you guys in my next video. Bye.